lapar lah. Nyesal pula tidur lepas subuh sampai tak pergi DM pagi tadi. Dah lah makan nasi lemak. Duh. Wait Lam, Ya? kau tengah lapar. Uish, mana kau tahu? Aku kata aku belanja kau makanan dekat kau. Serius lah? Ya betul. Mantap lah kau. Jom. Weh, terima kasih lah Mak belanja aku koop. Wah, Kau memang suka belanja orang eh? biasa lah aku banyak kali lah tu. Mat. Kau jangan makan makanan ni. Makanan ni dari hasil dia haram. Apa lah? Kau ni main tuduh-tuduh je. Aku ada bukti tau. Weh. Sini ke tak? Kejap. Mana dompet aku atas ni? Ni ke dompet kau? Tengok. Alah, mana duit dalam ni? Weh, betul. Tadi Alah, tu je ke bukti yang kau ada? cuba keluarkan kat kau. Aduh, kat perempuan pula. Aku ni Syarul punya. Kamu ni dah kenapa Amar? Ha? Mak bapak kamu ada ke ajar mencuri? Ha, Amar? Maaf Ustaz. Kau pula dah biatul. Janganlah letak barang berharga dekat tempat yang terdedah. Kalau letak dalam beg pun orang boleh curi. Apatah lagi letak dekat tempat yang terbuka. Baik, Ustaz. Sekarang Ustaz nak kamu isi borang salah lagu disiplin. Dan Ustaz tak nak juga kamu berkawan lagi dengan budak-budak stud. Kerana disebabkan pengaruh mereka, inilah penyebabnya. Baik Ustaz. Saya akan cuba sedaya upaya.